pengalaman, diorang takkan takut untuk gunakan satu ban early diorang untuk terus ban saja hero carry ini untuk paksa Shaheen yang pakai je hero lain. Sebab kita dah tahu kau boleh pakai carry ni dengan baik, tapi boleh ke kau pakai Harith sebaik kau pakai carry? Boleh ke kau pakai Moskov sebaik kau pakai carry ini? So tak ada masalah untuk tim-tim lain berhadapan dengan Todak untuk melakukan first ban ke atas carry ini nanti. Tapi untuk Todak pula, apa yang mereka kena perkemaskan balik paling jelas lah untuk game kali ini, early game itu. Janganlah kalau 1-2 gerakan tak menjadi, korang cuba paksa lagi. Sebab bila memaksa lagi, ia akan jadi sangat-sangat keruh. At 1.06 tanpa sebarang kill, 2 ke 3 ribu orang yang sama tu. Orang yang sama. Tapi kena ingat kenapa damage tu boleh dikeluarkan. Sebab digunakan Rupture daripada Div. Jadi penetration tu akan jadi lebih tinggi pada early permainan. Maksudnya kat sini, diorang yang meletakkan nyawa diorang ke tangan Div untuk Div dapatkan kutipan kill itu. Sedangkan kalau kekemasan itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik, ataupun initiation aggression mereka tu dapat dikemaskan lagi early game, tak ada masalah untuk Todak nak dapatkan game lah. I would say lah overconfidence sedikit sebelum tadi. Sebab ini kalau lead tu datang je ataupun dapat je ke tangan pasukan macam Monster Vicious, Selangor Giants OG, mana dapat susah nak lakukan comeback balik. Satu lagi bagi saya macam tadi tu kan, kalau kill tu disalurkan kepada Haya, lagi berbeza, lagi bermasalah besar. Sebab itu juga mungkin saya rasa bila nampak Ocean Black leading 6-0 tu, saya bukanlah tak rasa takut, tapi bila saya tengok balik, okey, kill tu disalurkan ke siapa? Mid. Hampir kesemuanya ke arah mid, and then bukannya ke arah Shaft sebentar tadi. Jadi kalau Shaft yang dapatkan kutipan kill tersebut, saya rasa snowball yang dapat dicapai oleh Hayabusa ni adalah lagi pantas dan lebih efektif lagi. Daripada sudut damage dealt, taklah jauh beza sangat antara kedua-dua pasukan ini. Tengok daripada Shaheen 35,000, Jun pun 35,000 juga. Daripada sudut bahagian jungle 34,000 daripada Shaft, manakala daripada Zaid pun 30,000. Jadi sama rata jugalah sebenarnya damage yang dikeluarkan ataupun dilontarkan oleh kedua-dua pasukan ini. Tapi rookie mistake ataupun inexperience yang menyebabkan Ocean Black tertewas dalam game kedua ni. Yang jadi rookie mistake ni yang perlu untuk diperbaiki mungkin daripada segi pelibatan mereka dalam skrip-skrip bentang dengan pasukan di region luar. Saya rasa untuk Ocean Black, mereka tak boleh hanya mengharapkan kepada pengalaman yang ada pada Repo. Kena ada inisiatif sendiri untuk tingkatkan kualiti ataupun cakap pasal mekanik semua dah ada. Mekanik pasal Chow, mekanik pasal hero yang digunakan, even untuk Div sekali sebagai ada carry 40,000 damage, dia ada mekanik yang tinggi. Cuma sebagai satu pasukan dalam MPL, yang membezakan performance setiap tim adalah macam mana mereka bermain bersama dengan teammate. Satu lagi bagi saya sebenarnya lebih kepada pasukan Ocean Black sendiri, sepatutnya mereka tak kalah game ni tau. Benar. Tapi rookie mistake tu memang menghantui pada pasukan yang baru.